Pigmentation ataupun hyperpigmentasi berlaku apabila kulit mengeluarkan lebih banyak melanin, iaitu pigmen yang memberi warna kepada kulit. Pengumpulan melanin yang berlebihan ini boleh menyebabkan tompok gelap ataupun kulit tidak sekata. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pigmentation ni. Pertama adalah cahaya matahari. Pendedahan kepada UV ni adalah salah satu faktor utama yang paling common kenapa terjadinya pigmentation. Apabila kita terdedah kepada cahaya matahari, kulit kita akan menghasilkan melanin sebagai perlindungan. Tapi lama-kelamaan ia akan menyebabkan pigmentation ataupun boleh menjadi sunspot. Yang kedua adalah perubahan hormon. Ini selalu berlaku kepada wanita, terutamanya semasa mengandung ataupun kita panggil dia pregnancy mask. Perubahan hormon ni akan menyebabkan tompok gelap kepada dahi, bibir, pipi ataupun itulah yang kita panggil dia topeng kehamilan. Selain itu, faktor genetik juga memainkan peranan penting macam mana pigmentation ni terjadi. Selain itu, keradangan kulit ataupun post-inflammatory hyperpigmentation juga sering berlaku. Contohnya, selepas berlakunya jerawat ataupun luka di muka, di mana kulit akan menghasilkan lebih banyak melanin. Kenapa topical je tak cukup untuk kita rawat pigmentation punya masalah ini? First, sebab topical ni dia hanya bertindak pada lapisan luar kulit ataupun lapisan epidermis. Pigmentation pula boleh berlaku daripada lapisan epidermis sampai ke lapisan dermis ataupun lapisan dalam. Jika kita menggunakan topical saja, dia hanya bertindak lebih kurang 10 ke 20% saja untuk menghalang pigmentation. Topical juga tidak menghentikan pengeluaran melanin sepenuhnya. Ia hanya bertindak untuk memudarkan, tetapi dia tidak bertindak untuk menghalang root cause of the melanin production. Sebab tu, jika anda mengalami masalah pigmentation, kita memerlukan gabungan rawatan yang kompleks, iaitu daripada oral, topical dan juga treatment. Contoh-contoh treatment adalah Q-switch laser. Ia boleh membantu untuk memecahkan melanin ke lapisan lebih dalam. Contohnya di lapisan dermis dan juga lapisan epidermis. Selain itu, chemical peeling juga bagus untuk menghilangkan ataupun memudarkan pigmentation yang berlaku di kawasan epidermis. Selain Q-switch laser dan juga chemical peeling, salah satu rawatan yang popular sekarang adalah injection. Kenapa injection? Sebab ia memberi kesan lebih cepat dan juga dalam, especially kalau awak punya pigmentation tu kat lapisan layer dalam ataupun lapisan dermis. Alamak, dah panas lah. Jom masuk dalam. Nanti saya pula dapat pigmentation.